Makeup nak ke mana tu? Hello guys, so hari ni kita nak share dekat korang treatment apa yang kita buat hari tu. Kan kita dah janji nak share dekat korang kita buat facial apa. Hari ni Syarul buat Cuticle Opulence. Mula-mula dia bersihkan muka menggunakan cleansing milk and then dia gunakan cleansing gel. Memang dia buat double cleansing supaya muka kita betul-betul bersih sebelum nak buat facial. Lepas tu dia akan scrub and then dia massage. Massage ni lah yang paling best, paling sedap. Dia massage muka kita supaya sebelum kita buat facial, darah-darah dekat muka kita ni berjalan lancar. After dia dah scrub and massage muka kita, dia akan steam muka kita supaya pori-pori dekat muka kita ni terbuka and senanglah dia untuk suction muka kita. Buang whitehead and blackhead, kotoran semua dekat muka kita tu. Kalau korang ada whitehead, blackhead, jerawat yang sangat-sangat degil, jangan risau, dia akan buat extraction juga. Lepas tu dia akan letak serum opulence ke serum whitening lah macam tu dekat dalam ni, and then dia sembuh dekat muka kita macam tu. Ni adalah serum opulence. Lepas tu dia akan buat cool hammer. Rasa dia sejuk-sejuk macam tu. Treatment ni sangat-sangat sesuai untuk siapa yang ada kulit kering, dry skin, sangat-sangat sesuai untuk buat Cuticle Opulence. Yang paling best sekali, dia akan urut, dia akan massage belakang kita. Macam tu memang sedap korang. Lepas buat treatment, korang boleh layan Netflix dulu ke dekat depan ni, ataupun korang nak minum-minum kat depan pun boleh, okay? Selepas facial memang rasa fresh sangat-sangat. So Estetika Medispa is the best place untuk korang healing sorang-sorang, okay? Bye-bye, see you next video. Next treatment, korang nak tak Syarul buat laser lips? Takut sebenarnya. Tak apa, kita try untuk korang. Bye-bye.